Korang dah diet, dah jaga makan dan exercise, tapi kenapa perut masih lagi buncit? Kemungkinan disebabkan oleh PCOS. Ada 3 faktor yang menyebabkan anda ada masalah ini. Yang mana pertama, disebabkan insulin resistant. Okey, insulin resistant ni menyebabkan lemak anda berkumpul di bahagian perut. Yang kedua, disebabkan oleh hormon testosteron anda tinggi, menyebabkan anda susah untuk bakar lemak dan juga pengumpulan lemak yang berlebihan di bahagian bawah perut anda. Yang ketiga, disebabkan oleh stres berlebihan. Yalah, sebab orang PCOS ni dia akan stres sebab tak datang period, susah nak turun berat badan dan juga masalah jerawat. Jadi, kalau korang stres, korang akan hasilkan lebih banyak hormon kortisol. Hormon kortisol ini menyebabkan anda punya lemak berlebihan dan akan berkumpul di bahagian perut. Jadi, kalau korang risau, jom cuba dapatkan suplemen yang boleh bantu rawat PCOS dan juga weight loss.